Cara ringkasnya, galaksi ialah satu kumpulan sangat besar yang mengandungi bintang, planet, gas dan debu kosmik, objek angkasa lain seperti komet dan asteroid. Galaksi terbentuk melalui proses yang sangat lama bermula sejak awal kewujudan alam semesta. Proses yang pertama adalah bermula dengan letupan besar. Proses kedua adalah gas berkumpul kerana graviti. Seterusnya adalah pembentukan bintang. Dan akhirnya galaksi pun terbentuk. Jenis-jenis galaksi. Yang pertama adalah galaksi spiral. Yang kedua adalah galaksi elips. Yang ketiga adalah galaksi tidak beraturan atau lebih dikenali sebagai irregular. Yang ketiga adalah galaksi tidak beraturan atau lebih dikenali sebagai irregular. Struktur dalam galaksi. Yang pertama adalah teras galaksi. Yang kedua adalah cakra galaksi atau galactic disk. Yang ketiga adalah lengan spiral atau spiral arms. Yang keempat adalah halo galaksi. Dan yang terakhir adalah medium antara bintang atau lebih dikenali sebagai interstellar medium. Fakta menarik yang pertama adalah galaksi kita sebenarnya tidaklah rata. Fakta menarik yang kedua adalah ada lingkaran gelang yang tidak nampak menggunakan mata kasar. Yang ketiga adalah galaksi Bima Sakti mempunyai 200 bilion bintang. Yang keempat adalah sebenarnya galaksi kita berdebu dan bergas. Yang kelima adalah galaksi kita pernah makan galaksi lain. Yang keenam adalah kita tidak boleh mengambil gambar galaksi kita. Yang ketujuh adalah ada lawang hitam di tengah galaksi. Yang ke-8, galaksi Bima Sakti hampir sama tua dengan alam semesta. Yang ke-9, galaksi kita adalah sebahagian daripada kluster Super Virgo. Yang terakhir adalah galaksi kita sebenarnya bergerak.